Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam siaran berita Kolej Vokasional Perdagangan. Saya Hidir Alif bin Parizan. Dan saya Nur Alia Sarwa binti Muhammad Herman. Berikut adalah berita utama pada hari ini. Kita mulakan perkembangan berita pada hari ini dengan kabar duka. Dalam keheningan bulan Ramadan yang penuh keberkatan, Kolej Vokasional Perdagangan telah menerima perkabaran duka cita dengan pemergian dua orang bekas pelajar iaitu saudara Luzman Safwan bin Mohaini yang telah kembali ke rahmatullah pada 8 Mac 2025 dan saudari Aisyah Amira Afika binti Abu Sapian yang telah kembali ke rahmatullah pada 9 Mac 2025. Seluruh warga Kolej Vokasional Perdagangan merakamkan ucapan takziah kepada ahli keluarga mereka. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan para solihin. Marilah kita bersama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Berita seterusnya, sesi penerangan program ACCA Diploma in Accounting and Business DIAB telah diadakan di Kolej Vokasional Perdagangan berlangsung pada 4 Mac 2025 hari Selasa dari jam 8 hingga 10.30 pagi bertempat di bilik multimedia 1. Peserta terdiri daripada pelajar kelas 2 DBE 1, 2 DBE 2 dan 1 DBE. Sesi ini bertujuan untuk memberi penerangan lanjut kepada pelajar Diploma Perakaunan mengenai kelebihan memiliki kelayakan ACCA serta inisiatif yang ditawarkan kepada pelajar yang berminat untuk melanjutkan pengajian ACCA dan seterusnya menjadi akaunten bertauliah. Antara panel alumni yang hadir ialah Encik Airil Razali, Ketua Pegawai Eksekutif TYMBA Education Group, Puan Siti Hamizon Muhammad Saleh, Pengurus Kanan Majikan ACCA Maritime Southeast Asia dan Encik Alif Iman, Eksekutif Pembangunan Perniagaan TYMBA Education Group. Beralih ke berita seterusnya, Taklimat OJT 2 telah berjaya diadakan pada 7 Mac 2025 hari Jumaat dari jam 8.30 hingga 9.30 pagi bertempat di Dewan Dagang, Kolej Vokasional Perdagangan. Program ini dianjurkan oleh Jabatan Hubungan Industri dan Agensi serta disertai oleh semua pelajar diploma tahun 2 semester 4. Objektif program ini adalah untuk memberi peringatan kepada pelajar mengenai hal-hal OJT, pengagihan buku log dan garis panduan OJT serta meningkatkan semangat pelajar dalam menghadapi cabaran industri. Taklimat dimulakan dengan slot sentuhan TPSA yang disampaikan oleh Puan Hajah Helina binti Muhammad Harun, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik yang menekankan aspek pemakaian, sikap, adab dan tutur kata pelajar semasa menjalani OJT. Slot taklimat seterusnya telah disampaikan oleh Puan Kartini binti Hanafi yang memberi penekanan lebih lanjut mengenai hal-hal OJT. Kemudian, sesi nyanyian lagu Nyalakan Tekad telah dikendalikan oleh Puan Zaimah binti Arbon dengan penuh semangat. Puan Zaimah juga telah mengetuai bacaan doa sebagai penutup program dengan harapan agar semua pelajar dapat menjalani OJT dengan baik dan memperoleh banyak ilmu berguna untuk digunakan di industri kelak. Dalam segmen terakhir hari ini, sempena Hari Nuzul Al-Quran yang bakal menjelang tiba, marilah kita bersama-sama menghayati makna sebenar peristiwa agung ini. Hari Nuzul Al-Quran bertujuan memperingati detik turunnya kitab suci sebagai panduan bagi seluruh umat manusia. Al-Quran bukan sekadar bahan bacaan tetapi juga sebagai sumber hidayah dalam setiap aspek kehidupan. Sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab untuk mendalami, memahami dan mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Sempena hari yang penuh keberkatan ini, marilah kita memperbaharui tekad untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, meluangkan lebih banyak masa untuk membacanya, memahami tafsirnya serta mengamalkan ajarannya. Semoga dengan usaha ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keberkatan, ketenangan dan kejayaan kepada kita di dunia dan akhirat. Marilah kita berdoa agar Al-Quran terus menjadi cahaya dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Dengan itu, berakhirlah berita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama kami.
Saya Hidir Alif bin Parizan. Dan saya Nur Alia Sarwa binti Muhammad Herman. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam dagang di hati.